paling susah lah kiranya. Okay, yang itu awak ada masa 2 minit saya untuk selesaikan. So far saya punya rekod paling cepat belajar daripada SK. Sikit kurang, kelakar juga. 22 saat saja dia berjaya selesaikan tugas saya di rumah. Kita nak tengoklah adik-adik lepas saya ni. Stop! Stop! Good. Dalam kotak. Stop! Back! Stop! Go! Stop! Back! Back! Stop! Masuk kotak. Stop. Hati-hati dalam kotak. Angkat sini lah. Angkat. Okey. Okay, back. Back. Okay, lagi. Okay, no. Weapon tu weapon. Dia kena hati-hati, cepat-cepat stop. Stop. Okay, good, back. Jangan berangan. Okay, one more. Lagi sekali, pukul 4 ready. Okay, nak lagi sekali. Okay, Abang Faizi, cuba pressure dia. Ada handphone kan? Cuba pressure dia. Bawah 2 minit. Masa paling pantas kan? Masuk benda orang angkat terus. Angkat terus. Masuk benda berangkat. Okey, lari. Cepat. Macam tu. Okey, good. Masuk berangkat. Angkat terus. Okey, good, lari. Allah. Tak apa. Masuk balik. Ketatkan sikit. Okey, angkat bukit. Okey, good. Nampak hati-hati. Awak nampak sikit dah tak berani. Tu, tanda hati-hati. Cakap stop kuat-kuat. Tak boleh ambil. Get je. Mentor yang bersama saya friend saya pada hari ini. Dapat saya daripada cikgu.